selalu mendapat habuan lumayan daripada VVIP dengan tugasan yang telah aku laksanakan dengan sempurna. Tiada siapa akan terlepas daripada sasaran aku. Cantiknya tempat ni. Mereka dah sampai. Aku tahu kat mana mereka tinggal dan aku akan pastikan tiada siapa tahu tempat mereka tinggal. Cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Kau nampak perempuan dalam gambar tu? Aku kena culik dia bagi suami dia cari dia. Bercuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Semoga awak berdua bergembira lah cuti di sini. Hello, bos. Ya, aku akan bertindak hari ini. Hanya tunggu masa yang tepat dan sesuai. Tiara! Iman! Tiara! Tiara! Cik ada nampak saya punya isteri tak? Setahu saya lah kan, masa Encik check-in seorang-seorang je. Kenapa kau sibuk sangat cari perempuan tu? Korang ni siapa? Isteri aku hilang. Korang jangan main-main boleh tak? Isteri aku mana? Tiara! Misteri Bulan Madu, cerita ni mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Farid di mana dia ditugaskan oleh ketua ataupun bosnya untuk menculik seorang anak perempuan VVIP. Mana kau dapat semua gambar aku ni? Facebook, Instagram. Dalam Misteri Bulan Madu ni, saya gang watak yang bernama Farid boleh dikategorikan sebagai pengintip di mana karakter tersebut saya mainkan dengan satu perasaan yang bukan biasa. Sayup-sayup mata memandang daripada sini ya. Ya, suasana dia cantik lah. Bercuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Dengan isteri. Atika bawa watak yang agak matang sikit. Tiara ni dia merupakan anak datuk yang nak pergi honeymoon bersama husband dia iaitu Iman. Cantiknya tempat ni. Tak sangka kan, baby? Iman, dia adalah seorang yang sangat perfectionist dalam bidang dia, iaitu fotografer. Dan dia sangat tak percayalah dengan tahyul, dengan makhluk-makhluk halus. Jadi, bila terjadinya perkara-perkara yang tak diingini, secara tak langsung, Iman dia adalah seorang yang kuat confused. Cik? Ya, Cik? Saya tanya, Cik ada nampak saya punya isteri tak? Isteri Cik? Ya, isteri saya. Tadi saya tidur dengan dia. Bila saya jaga, saya tengok dah tak ada. Mungkin dia ke pantai ke, mungkin beli barang, saya tak tahulah. Tapi Cik ada nampak tak? Saya memegang watak sebagai Hana. Dia jenis yang happy go lucky. Dia tak peduli pasal orang. Dia tak ada nak kotor-kotor cantik. Apa semua dia tak peduli apa-apa langsung. Dia tahu dia buat kerja dia, itu je. Selamat datang. Boleh saya bantu? Kami mau check-in kamar atas nama Nyomer Nayu Putra Barat. Oh, Encik berdua dari Indonesia ya? Ya, benar. Selamat datang ke Malaysia. Boleh saya dapatkan pasport Encik untuk registration? Bisa. Nyoman ialah watak tenaga pengajar dandut lah. Saya memegang watak Diano. Watak saya dalam cerita ini sebagai Moche, Kami dalam cerita saya, Yasin dan juga Abang Kamal Raja Yusof memenangi pertandingan seartis sedandut. Jadi dapatlah bercuti di Malaysia. Jadi kat situlah konflik-konflik berlaku. Sorry. It's okay. Hey you! Makcik! Cepat makcik! Can you take my picture and my friend over there?
selalu mendapat habuan lumayan daripada VVIP dengan tugasan yang telah aku laksanakan dengan sempurna. Jadi siapa akan terlepas daripada sasaran aku? Cantik ni tempat ni. Mereka dah sampai. Aku tahu kat mana mereka tinggal dan aku akan pastikan tiada siapa tahu tempat mereka tinggal. Cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Kau nampak perempuan dalam gambar tu? Aku kena culik dia bagi suami dia cari dia. Kau cuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Semoga awak berdua bergembira lah cuti di sini. Hello bos. Ya, aku akan bertindak hari ni. Hanya tunggu masa yang tepat dan sesuai. Tiara! Iman! Tiara! Tiara! Cik ada nampak saya punya isteri tak? Setahu saya lah kan, masa Encik check in seorang-seorang je. Kenapa kau sibuk sangat cari perempuan tu? Korang ni siapa? Isteri aku hilang. Korang jangan main-main boleh tak? Isteri aku mana? Tiara! Keistimewaan cerita Misteri Bulan Madu. Dengar saja tajuk cerita pun orang dah tahu dah apa yang misteri sangat Bulan Madu ni. Cerita hantu ke, cerita seram ke, suspense ke, komedi ke. Apa yang anda tertanya sebenarnya tu ada dalam cerita ni. Keistimewaan Misteri Bulan Madu ni pada saya terletak pada watak yang saya mainkan. Kerana di samping menjadi seorang pengintip iaitu watak Farid, saya juga harus memiliki emosi watak lain. Aku akan buat mereka terus gembira. Dari segi pemilihan pelakon-pelakon dia, ada gabungan pelakon lama dan pelakon baru. Perjumpaan mereka ni dalam satu telemovie ataupun kedua-duanya sekali adalah just nice lah. Pagi-pagi pergi Bukit Cina. Nina, diorang chain bilik mana? Siapa? Itulah, lelaki tinggi-tinggi putih-putih handsome tadi. Bekerja dengan orang, bekerja dengan Farid, Intan Ladiana, Atika Suhaimi, Nizam Zaidi dan ramai lagi artis-artis dalam tu. So far, alhamdulillah mereka memberi kerjasama yang cukup bagus, chemistry yang sangat best. Tumpah tanya cik, cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Maaf cik, kita orang tak boleh nak dedahkan info pasal guest kita orang kat siapa? First time kerja dengan Encik Dharma. Okay, well actually Atika dah pernah kerja dengan dia. Bila di set, beliau sangat bantu pelakon-pelakon beliau. Contoh, bila saya kurang faham dengan cerita yang beliau nak sampaikan, Dia banyak buildkan Atika punya watak tu, iaitu Tiara. Dia banyak bagi Atika info macam mana nak wujudkan Tiara ni. macam watak saya, kebanyakannya sebelum shoot lagi, Dharma sudah memberi idea ataupun kami berbincang sama sendiri untuk bagaimana untuk mencantikkan watak saya. So for me, fun lah kerja dengan Dharma sebab Atika tak rasa takut. Dia bukan seorang pengarah yang garang tak langsung. Baby, Ya. baru 1 hari kat sini dah ada kawan? Apa dia tanya? Kawan, tak ada apalah. Mana ada apa. Kan? Bekerja sama dengan tim production dalam cerita ni, Saya rasa tak ada masalah. Diorang pun Kerja satu hati. kru memang terbaik bagi abang buat setakat ni sebab diorang sudah ada di set sebelum artis sampai dan rasa lebih seronok lagi kerana abang dilayan seperti keluarga sendiri. kita kat production ni kita kena anggap satu tim, satu family. Jadi seorang pelakon memerlukan satu yang benda-benda macam ni pun perlu juga. Look. Sorry sir. It's okay.
Kamu lagi? Mengapa kamu sorang-sorangan di sini? You want to join us? Okay. Makcik, cepatin. Udah lama nih. Come on. Yeah, I'm coming, baby. Aku selalu mendapat habuan lumayan daripada VVIP dengan tugasan yang telah aku laksanakan dengan sempurna. Tiada siapa akan terlepas daripada sasaran aku. Cantik ni tempat ni. Mereka dah sampai. Aku tahu kat mana mereka tinggal dan aku akan pastikan tiada siapa tahu tempat mereka tinggal. Cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Kau nampak perempuan dalam gambar tu? Aku kena culik dia bagi suami dia cari dia. Kau cuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Semoga awak berdua bergembira lah cuti di sini. Hello bos. Ya, aku akan bertindak hari ni. Hanya tunggu masa yang tepat dan sesuai. Tiara? Iman! Tiara! Tiara! Cik ada nampak saya punya isteri tak? Setahu saya lah kan, masa Encik check-in seorang-seorang je. Kenapa kau sibuk sangat cari perempuan tu? Korang ni siapa? Isteri aku hilang. Korang jangan main-main boleh tak? Isteri aku mana? Tiara! Yang paling Atika tak boleh lupakan adalah scene candlelight dinner di tepi pantai. So bagi Atika, scene ni sangat romantik. In real life pun Atika tak dapat experience macam ni. Dalam scene je lah, dalam telemovie ni. So sangat enjoy lah scene tu. Sekarang ni, kita boleh candlelight dinner. Setiap kali buat macam ni, I tak sampai hati nak marah you ke, I nak scold kat you ke sebab you terlalu comel, tahu tak? Jelah, sebenarnya scene yang paling tak boleh lupakan setiap scene. Sebab kadang-kadang setiap scene tu nak kena bercakap orang putih. Bila dah start cakap orang putih, kadang-kadang benda yang bukan-bukan keluar. Hello, miss. Yes, sir. May I help you? Yeah, can we go in? How many percent of you, sir? 1, 2, 3, without you. Make it 3. Scene yang paling saya rasa meninggalkan kesan, di mana scene itu menggabungkan semua sekali pelakon-pelakon, scene ramai-ramai, di mana scene itu adalah scene nak celebrate birthday husband Tiara ni, Iman. Sebab kita tak pernah imagine kan director akan buat satu scene helm macam mana dia orang sebut tu, Harlem Shake. So dah macam-macam gaya dah. Dan apabila saya melihat balik playback dia, saya macam kita kena buat macam ni ke? Harapan saya kepada penonton di luar sana dapat melihat satu hasil karya yang baru supaya mereka dapat fikir, cerita ni not bad juga. Memandangkan ini adalah kali pertama Atika digandingkan dengan Farid Kamil, Atika bawakan watak yang leading bersama dengan hero Malaya. So Atika harap sangat penonton di luar sana dapat terima Atika sebagai pendatang baru. Kalau kau nak selamat, kau ikut cakap aku.
Saya harap telemovie ini boleh mendatangkan sebuah hasil ataupun membuka mata kepada orang-orang di luar sana. Dan saya harap juga cerita ini akan menggelikan perut anda, menyeramkan, menaikkan bulu roma anda semua. Cik. Cik. Kenapa ni, Cik? Macam mana saya nak cakap? Isteri saya hilang. Benda tu dah mula buat hal. Benda apa? Apa benda yang Cik cakap ni? Bilik yang Cik tinggal tu pernah ada kisah silam. Saya mengharapkan penonton-penonton dapat menilai cerita ni dan seterusnya dapat menerima cerita ni sebagai salah satu cerita yang menarik. Saya benci dia. Saya benci lelaki. Astagfirullahaladzim. Dengan bicara sebegitu, kita ini, Miss, dijadikan Tuhan berpasang-pasangan. Jika ada yang hilang, pasti ada penggantinya. Dan kalau kamu benci sama laki, bagaimana kamu mempunyai anak yang comel seperti saya? Hai, Assalamualaikum. Saya Nizam Zaidi. Hai, saya Atika Suhaime. Saksikan saya Intan Lidiana dalam Misteri Bulan Madu di Hit Flick Plus. Saluran 801. See you all. Aku selalu mendapat haba lumayan daripada VVIP dengan tugasan yang telah aku laksanakan dengan sempurna. Jadi siapa akan terlepas daripada sasaran aku? cantik ni tempat ni. Mereka dah sampai. Aku tahu kat mana mereka tinggal dan aku akan pastikan tiada siapa tahu tempat mereka tinggal. Cik ada kenal ke pasangan yang duduk di bilik 143? Kau nampak perempuan dalam gambar tu? Aku kena culik dia bagi suami dia cari dia. Bercuti ke? Ya, saya bercuti dekat sini. Semoga awak berdua bergembira lah cuti di sini. Hello, bos. Ya, aku akan bertindak hari ni. Hanya tunggu masa yang tepat dan sesuai. Tiara? Iman! Tiara! Tiara! Cik ada nampak saya punya isteri tak? Setahu saya lah kan, masa yang Cik check in seorang-seorang je. Kenapa kau sibuk sangat cari perempuan tu? Korang ni siapa? Isteri aku hilang. Korang jangan main-main boleh tak? Isteri aku mana? Tiara!